Mungkin bukan. Benda lain. Shirley Sherwood. Oh, sure. Mary Ann no. Marianne. Mary Ann nama dia. Tu Camellia tak nampak? Saja. Suka cakap aku salah kan? Super Tattoo. Itu. Tu. Edico very like oh. Oh. Like Edico variants. Mana tulip? Kita dah terlambat. Pagi banyak depan. Wah, tak kamera ni. Cuba tanya Google. Camellia dekat Cincong Monastery. I think benda tu dah ditanam lama tau. Mungkin dalam 1370 macam tu. Ada location dia. Mungkin patut pin location dia. Pergi Cincong, we should Google dia. Camellia in Monastery 1370. Something like that. Ada tak? Aku tipu lagi. Dekat Yunnan ke? Tak ada lah kiranya. Betul ke dia patut tanam tahun 13 something? Oh, macam. I think 1370? 1320? 1350? Jangan. Ada? 500 year old. Ha? 500 year old. Mana you? Betul lah. Lebih kurang lah tu. Ah. Ada? Ada. Monastery? Ah. Kat mana? Yufeng Temple. Oh god. Mana aku tahu. Yo. Yelah kat mana? Cincong lah. I know lah Cincong. Yufeng. Yufeng? Yufeng kat mana? Baisha. Yufeng kat mana? Tak apa pun. Lijiang. Lijiang kat mana? Soalan. Kat mana? Tak bau pun. Cantiknya. Lijiang. Yunnan lah. Yunnan. Kau sibuk cari tu lah. Aku sibuk nak tengok benda ni. Yunnan. Besar. Uish. Besar. Camellia pinggan. Dish plate camellia. Sorry. Kat mana? Yunnan. Yunnan tu kat mana? Is it south? Yunnan dekat. Is it south? Yunnan south lah betul. Lijiang. Yunnan tu dekat bawah, dekat ni lah, dekat Laos, atas Laos. Orang lalu. Nah. Apa besar? Simen. Ada lagi lah. Wah, Camellia tu ada lagi ke? Betul lah. Dalam monastery tu. Api lah monastery tu. Jom pergi situ. Yufeng Temple. Camellia yang berumur 500 tahun. Wah. Dia kan banyak macam ni kan. Semua Camellia Japonica ni. Macam ni. Tak percaya? Tengok atas tu. Tengok lah. Macam tu lah cantik Fik. Buat tak? Nak tu. Macam bos. Nak tu. Saya sekolah mana kat sini? Macam nak ambil gambar atas tu? Japonica. Aku hanya mampu ambil gambar Fik je. Cantik tak?
Tak nampak apa? Ada lah. Afiq, di bawah tu. Bawah. Jalan straight, jalan straight. Hmm. Straight. Stop. Tengok atas. Tengok atas ke kiri. Tadi Tracy kata aku ambil gambar tak cantik. Sabar. Ke depan sikit. Ke depan ke kiri. Diagonal. Okay. Sabar. Kiri lagi. Kiri. Lagi. Alright. Kau kena yakin aku, Afiq. Kena yakin aku. Jap. 1, 2, 3. 1, 2. Afiq pusing ke kiri sikit je. Alright. 1, 2, 3. Gegar lah. Adalah a few. Lihat. Cantik nanti. Tak ikhlas dan tipu. Sajam. Tak ikhlas dan tipu. Aku boleh ayah hantar kan? Macam mana aku? Nantilah korang ambil. Nanti. Tapi tak tahu jadi ke tak. Itu nak sampai dah. Tu kalau sampai chimney tu sampai lah. Sampai dia gitu. Sampai. So monastery tu ada lah. Ada. Bagi orang masuk tak? Tempo bagilah kan. Tapi kena sembahyang tak? Sembahyang dia macam ni. 500 tahun kot. Dia ada satu lagi tau. Hehua yang germinate belum lepas 2000 tahun. Oh, seed. So, Itu I don't know kat mana. Dia, I think lake kat temple juga kot. Sekejap, Pik. Masuk lah ni. Masuk. Ni kotor. Ini elok. Petik lah satu. Ambil tangan. Sekejap. Ke depan lagi, Pik. Ke depan, masuk lagi betul-betul. Yay. Tengok atas. Mesti berjaya. 1, 2, 3. Portrait 1. Sekejap ada orang. 1, 2. Susah betul nak ambil gambar dia ni. Sekejap, jangan gerak. Jangan gerak. Apa dia tu? Tak tipu. Kita kena combine dua perkataan. Tipu dengan tak ikhlas tipu. Jadi apa? Takhispu. Tak ikhlas dan tipu. Takhispu. Nampak ni. Dia tak lambat. Dia dah ambil. Masa orang patut datang ni, kau tengah sibuk buat sectioning dengan ACM. Sempatlah kau belajar benda kan. Cuba kalau aku je malas-malas. Nak mengajar pun kena rajin tau. Do you know? Wah, ni boleh tak masuk kepala kau nanti. dah habis dah situ. Itulah. Nak Tracy?
You know, I can make it happen actually. Tapi tak banyak. Ni apa? Bronze. Dah nak Withered camellia. Nak bagi satu Tracy, nanti dia benci aku lagi. Ну то, что фонтан черемух. Kang. Dah. Go. Jangan pegang sampah. Which is your favourite? Oh, ni tajam. Sekejap. Holy. Masuk ikut situ, keluar balik ke sini. Ondo. Boleh je. Beauty sacrifice kan? Tu bukan beauty. Beauty. Masuk semua. Keluarkan semua kepala. Tunduk sikit. Keluarkanlah your head tu. Ke depan. Tolak sikit benda tu ke kanan ke. Yay. Janganlah nampak tangan tu. Janganlah keras sangat badan tu. Ke depan sikit. Macam tu. Yap. Masuk ke dalam ni. Try open sikit. Ni je. Okay. Yang tak sikit. You can hold it macam tu. Coklat ni bang. That takes a serious skill to do it. Semalam? Yang ni boleh ya. Sebab tu aku suruh ambil lain. Dia macam kenapa ada tudung. Tapi pink. Patut lawa Syafiq yang tadi merah. Tapi dia punya merah tu tinggi sangat dah. Dia patut cantik yang merah. Tu pink. Ambil nak yang ni. Ambil. Tak nak. Okey lah. Dia fotogenik lah. Sebab tu aku tukar tadi. Ni okey lah. Ni normal sikit. Aku juga tak ada. Dia tak berhati pula Afiq tak ada yang pink kan? Yang ni masuk dua-dua. Kejap. Tengok sesuai tak? Siapa merah lagi? Ni merah ke ni merah? Macam ni. Seorang bush ni, seorang bush ni. Go. Pilih. Kau isi. Warna tak nampak. Tak ada warna tak nampak. Sebenarnya tipu khas tu. Tipu spi. Wah. Like you can see how Gaduh. Hanya aku nak ambil dia seseorang. Ya. Sekejap. So, sebenarnya di kamera tu dia kena orang tu. Lagi dekat dengan orang ni kan. Tunjuk sana. Ke depan sana. Depan. Tak, you move a bit ke depan. Lagi. Wah ni. Dari sana. Atas. Langit. Biru. Tangan ke depan. Corner lagi. Ke kanan. Pusing badan ke kanan. Kanan. Atas.
Thank you. Sorry. Tak sempat kejap. Bagi orang ke depan sekejap. Kau datang masuk balik dalam frame. Boleh je. Okay, situ. Tangan all the way out. Is it a Choi Yun Fat? Kejap. 3, 2, 1. Go. Alah, dia dah jalan. Siap. Dia bagus. Tak nampak. Macam tak jadi. Tak tahu mana satunya jadi. Naik mana? Ni ke ni? Ni. Kita tengok. Mari kita tengok selepas dah cuci gambar. Ni sebelum cuci gambar. Ni filem bodoh. Susahnya benda ni. Susahnya benda ni. So? Afiq. Sebenarnya telefon aku tak adalah bodoh sangat kan. Tak. Walaupun dengan cala-cala dia. Dengan skrin hitam dia. So? Okay. Okay lah. Itu pun dia kata Phoebe lah. Everything. Kan? Itu pun still lah. Apa Phoebe lah yang paling skillful in your life. So, finally, farmhouse. Jom. Final stop. Nak pergi tanah slow kan? Tak tahu lah. Ceramai. Bila aku dah semayang, aku kena ngada sikit. Betul lagi. Kan tak percaya aku? Ada kat situ. Ramai orang. Tak. Sebenarnya aku tak ada rasa dah. Sebab I think kena minum betul lah. Baru dia jadi definite benda tu. Kan kita short tea break. Boleh. Kat Prosi. Mana depan. Tak nak depan ni. Ya, itu macam bapak benda tinggi gila. Patutnya ada tulis kat depan tu. Ada tak? Pateh tu, you know, pateh. Dia macam seasonal juga. Patutnya ada tulis depan tu. Tapi macam ada kat sini je. Itulah depan pot. Ke dia macam dia tak nak. Nanti sama dengan aku kena off. Ingat murah ke nak beli pokok? Wah, dia ada charger Tesla. Tu toilet dia. Tapi tak nak kena definite dulu. Tepi yang dia tu. Macam nak duduk? Aku duduk situ. Tepi sini. Is that cross empty? Ada. Hello. Alah, dorok. Baru kita. Tapi dia panas sikit. Tak panas. Tu tak panas. Tak tulis ke? Ada tak? Tak cantik je colour selection dia tahun ni. Sort of Blossom. Tak payah nak song-song sangat lah. Potter. To Kate, you said we're on our way. Yeah.
So, kat tengah. Tak ada julip. Bukan ada. Daffodil. I think dia suka tanam daffodil banyak sebab murah. Tu kat apa? No. Dia start dia lily I think. Oh. Dia start dengan nama dia Amaryllis. Oh, ni Jesse. Amaryllis. Sini.